Di bulan Ramadan 1447 Hijrah ini, Muslim Camp Malaysia bersama-sama dengan Yayasan Abqari membuat kerja-kerja kebajikan di penjara Sungai Buloh. Kita menyantuni lebih kurang 150 banduan akhir. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Muslim Camp kerana setiap tahun hadir ke penjara Sungai Buloh menyapa banduan di sana. Untuk tahun ni penjara Sungai Buloh amat terima kasih kepada Muslim Camp kerana menyantuni banduan pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah salah satu program pemulihan yang diterapkan oleh pihak komuniti luar. Pada ketika ini Muslim Camp Malaysia bersama Yayasan Al-Abqari sedang berada di penjara Kajang yang mana kita ada program Musaadah Ramadan. InsyaAllah kita akan menyantuni banduan akhir di penjara Kajang dan juga menyampaikan sedikit sumbangan kepada mereka lah. InsyaAllah semoga dengan sebab santunan kita ini memberi kekuatan kepada mereka untuk kembali bertaubat daripada segala dosa yang telah dilakukan. Thank you.